Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita cuba untuk mengetahui isi kandungan dari 3 ayat daripada surah Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hal, adakah, apakah, hal, ata, telah datang, ala, ke atas, insan, manusia, hain, satu tempoh, min, dari, masa, ad-dahar, masa, lam, yang sekali-kali tidak, lam, yakun, menjadikan manusia ini, syai'an, sesuatu pun, mazkura, yang tak ingat. Okay, kita ulang balik. Hal, bukankah, ata, telah datang kepada manusia satu tempoh daripada masa yang tidak menjadikan manusia ini ingat benda tu, satu tempoh tu, satu proses kejadian manusia yang sebelum ini manusia tak tahu macam mana proses kejadiannya. Inna, sesungguhnya kami. Inna ni tulisan macam ni, in, nun campur dengan na. In, sesungguhnya, na, kami. Ni ada dua perkataan. In, sesungguhnya, na, kami, khalaqna, kami, iaitu Allah, telah menjadikan insan, manusia, min, dari, nutfah. Nutfah ini, nutfah air mani, amshaj, amshaj ini yang hina, nabtali, yang bercampur, fa, maka, ja'alna, kami jadikan, nya, air mani bertukar menjadi, dia terus menjadikan daging, mudghah, izam, tulang, kan. Faja'alnahu, dan kami jadikan air mani tadi dia membesar-besar, dan kami jadikan juga sami'an, pendengaran, kemudian basira. Basira ini penglihatan. Proses kejadian manusia, Allah menjadikan manusia ini mendengar dulu, kemudian baru melihat. Inna, sama macam ni, in, sesungguhnya, na, kami, hadaina, memberi hidayah, memberi jalan, petunjuk. Nah, kami memberi petunjuk kepada manusia. Hu ini kepada manusia. Sabil, sabil ini jalan. Imma, sama ada, syakiran, manusia ini bersyukur. Wa, dan, sama ada, imma sama ada, kafura. Kafura ni, ini manusia ni kufur dengan nikmat yang Allah berikan.